Bilik hotel direct access ke swimming pool panjang macam ni, harga dia dalam 200 je. Murah kan? Dekat bangunan hotel macam ni tapi tak duduk dalam hotel. Korang pernah tak duduk dalam bangunan hotel, korang share the same facilities, dapat masuk swimming pool macam ni juga, tapi harga dia jauh lagi murah daripada stay dekat hotel. Cuba tengok harga bilik yang sama dekat hotel, harga dia macam ni, tapi kita orang bayar hari tu just 200 lebih je. Nama tempat ni The Pines dekat Melaka. So kita orang dah tahu dah tempat kalau nak stay dekat Melaka, tengah bandar, tepi sungai kat Melaka ni sangat-sangat cantik. Korang boleh stay dekat The Pines ni. Tapi jangan book directly dengan hotel. Bukan tak boleh, tapi mahal. Percaya tak, korang boleh dapat jauh lagi murah, half ataupun even 70% lagi murah daripada harga hotel kalau korang book directly dengan owner yang lain. Contohnya bilik yang macam ni. Yang ni kalau dekat hotel dalam 300 ke atas, tapi kita orang book dengan orang lain, harga dia 100 lebih. Yang ni bilik dia dah besar dah. Ada separator antara katil dengan ruang tamu. Lepas tu ada kitchen. Yang ada pool access ni pula harga dia 200 lebih. Dia sebenarnya sama je dengan hotel. Dia punya size dia, facilities yang kita dapat pun lebih kurang sama. Cuma bezanya ini private unit owned by entity yang lain. So kalau nak check in pun bukan dekat lobby hotel, tapi check in dekat sana. Lepas tu adalah benefit yang lain sikit. Contohnya macam harga parking berbeza, tapi still okay lah. So kalau korang nak stay dekat Melaka, kita orang recommend dekat bangunan The Pines ni, tapi korang carilah owner-owner yang lain. Thank you.